Ini ialah gergasi asing yang baru ditangkap manusia. Tentera memasang 3 plat keluli setinggi 100 meter dan mengurungnya di dalam bekas logam yang sempit. Setelah diasingkan, ia dibawa melalui terowong ke pangkalan sedalam 100 meter di bawah tanah. Saintis merancang untuk membedahnya kepada 1,800 bahagian demi mencuri teknologi maju tamadunnya. Namun, mereka tidak menyangka hidupan ini sebenarnya terdiri daripada kawanan serangga nano hitam. Apabila mata gerudi berlian dibesarkan 10,000 kali, jelas kelihatan serangga nano sedang mengunyah gerudi tersebut dengan keupayaan membiak yang mengerikan. Dalam beberapa saat, ia mampu berpecah menjadi individu yang tidak terkira. Saintis menyedari gerudi yang lebih keras daripada berlian sedang dibaham pada kelajuan yang luar biasa. Beliau cuba melarikan diri, namun dihalang pegawai kerana serangga itu telah meresap ke dalam sut pelindungnya. Jika dilepaskan, seluruh pangkalan akan hancur. Rayuan mangsa diabaikan dan dalam seminit dia mati ditelan kawanan tersebut. Keadaan semakin buruk apabila kabel keluli penahan terhakis pantas dan kaca kalis peluru mula retak. Pegawai segera menekan butang pembakaran, namun api bersuhu 1000 darjah selama 5 minit gagal menghapuskan makhluk itu. Gergasi tersebut kemudiannya pecah menjadi jutaan serangga nano dan mula menyerang. Makmal yang terkunci memerangkap semua orang di dalam sementara serangga itu menembusi kaca dan menelan segalanya. Di luar, unit perisai tidak menyedari malapetaka yang berlaku sehinggalah pintu keluli aloi tembus dibaham dan serangga meluru keluar. Lebih ngeri, serangan senjata hanya membuatkan serangga itu membiak lebih pantas. Seluruh unit perisai tewas sekelip mata. Tiada tentera yang terselamat. Kawanan besar itu bergerak ke selatan, menelan sebuah trak di lebuh raya tanpa meninggalkan kesan. Segala yang dilalui menjadi bahan bakar untuk mereka membesar, termasuk sebuah stadium gergasi yang lenyap sekelip mata. Saat kawanan itu menuju ke bandar dan manusia menghadapi bencana besar, muncul seorang lelaki misteri yang merupakan satu-satunya individu yang tahu cara membunuh serangga tersebut.